Kata-kata Dr. Cal Newport ni memang betul-betul kena. Sebenarnya kan, masalah kita ni selalunya bukan sebab tak cukup masa, tapi sebab kita selalu tipu diri sendiri sikit tentang berapa lama sebenarnya satu-satu kerja tu akan ambil masa. Okey, kali ni kita nak bongkar satu perangkap tersembunyi yang hampir kita semua buat. Terlalu optimistik bila merancang hari kita. Jom kita tengok macam mana tabiat ni senyap-senyap buat kita stres dan kacau produktiviti kita. Baiklah, ini dia perjuangan kita. Mula-mula, kita akan kenal pasti perangkap optimism. Lepas tu, kita akan faham psikologi di sebaliknya yang dipanggil planning fallacy. Kemudian, kita akan lihat solusi praktikal guna model ADKR, belajar 3 teknik merancang yang power dan akhir sekali, saya akan bagi satu cabaran untuk anda. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, perangkap optimisme. Ini boleh dikatakan macam satu penipuan universal yang kita selalu ulang pada diri sendiri. Ramai gila antara kita rasa kita ni power merancang kan? Tapi data tunjuk cerita yang lain. Cuba tengok data dari Harvard Business School ni. Angka ni memang mengejutkan. 70% golongan profesional. Ya, 7 daripada 10 orang selalu salah bajet masa untuk siapkan kerja. Ini bukan sikit-sikit punya orang tau. Ni majoriti besar. Dan bila salah bajet ni memang ada akibatnya. Menurut Microsoft pula, bila kita jadualkan hari kita padat sangat sampai tak ada ruang nak bernafas, prestasi harian kita boleh jatuh mendadak sehingga 48%. Bayangkan, hampir separuh produktiviti kita lesap macam tu je, hanya sebab kita terlalu optimis. Pernah tak dengar ayat-ayat ni? Atau mungkin kita sendiri yang cakap, "Alah, sejam je ni boleh siap. Okey je, meeting back to back pun tak apa. Aku boleh multitask, tak payah rehat." Inilah dia suara-suara optimis yang sebenarnya tengah sabotaj hari kita senyap-senyap. Okey, jom kita gali lebih dalam lagi pasal sabotaj tersembunyi ni. Sebenarnya, benda ni ada nama saintifik dia tau. Dan bila kita faham nama dia, baru kita boleh mula lawan balik. Dan inilah dia, namanya planning fallacy atau dalam bahasa kita, falasi perancangan. Istilah ni diperkenalkan oleh pemenang anugerah Nobel, Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Senang cerita, ia adalah kecenderungan semula jadi otak kita untuk rasa kita ni hebat sangat. Tapi pada masa yang sama, kita pandang rendah masa yang kita perlukan untuk siapkan sesuatu. Macam angan-angan yang otak kita suka sangat. Petikan dari Kahneman ni memang deep dan jelaskan semuanya. Otak kita ni macam dah wired atau diprogramkan untuk percaya yang semuanya akan okey, semuanya akan ikut plan, walaupun pengalaman lepas dah banyak kali ajar kita yang sebaliknya akan berlaku. Jadi, kenapa kita asyik jatuh dalam perangkap yang sama ni? Ada 4 sebab utama. 1, kita terlebih yakin dengan diri sendiri. 2, kita salah nilai tahap kesukaran sesuatu kerja. 3, kita optimis melampau yang orang lain akan balas email atau mesej kita dengan cepat. Dan last kali, kita sengaja macam buat-buat tak nampak yang mungkin akan ada masalah muncul tiba-tiba. Dan semua ni bukan sembang kosong tau. Data-data terbaru ni buktikan betapa seriusnya isu ni. 64% pekerja mengaku, ya, saya selalu tak cukup bajet masa untuk kerja susah. Lepas tu, bila kita merancang secara optimistik, level stres kita naik 34% setiap hari. Dan akhirnya, syarikat rugi 21% masa produktif setiap minggu. Nampak tak? Optimisme tanpa realiti ni memang merugikan. Okey. Cukuplah cakap pasal masalah. Sekarang, jom kita fokus pada jalan penyelesaian. Ada satu rangka kerja yang sangat praktikal dan tersusun untuk bantu kita merancang dengan lebih realistik. Namanya model ADKAR. ADKAR ni sebenarnya singkatan untuk 5 langkah mudah untuk kita berubah. Mula-mula, awareness, kita sedar yang kita perlu berubah. Lepas tu, desire, kita ada keinginan nak berubah. Kemudian, knowledge, kita cari ilmu macam mana nak berubah. Keempat, ability, kita praktikkan ilmu tu sampai jadi mahir. Dan akhir sekali, reinforcement, kita pastikan perubahan tu kekal jadi tabiat. Langkah pertama tu, awareness atau kesedaran. Itulah kuncinya. Macam yang Stephen Covey cakap,
Yang penting bukan sekadar utamakan apa yang ada dalam jadual, tapi kita kena jadualkan apa yang penting bagi kita. Bila kita dah sedar yang kita selalu kelam kabut, baru kita akan ada desire atau keinginan nak berubah. Lepas tu, baru kita cari knowledge dan bina ability, iaitu kemahiran merancang secara realistik, dan kita pastikan ia lekat jadi tabiat melalui reinforcement. Okey, bila kita dah ada awareness dan desire untuk berubah, langkah seterusnya dalam ADKAR ialah knowledge atau pengetahuan. Jadi, jom kita lengkapkan diri kita dengan 3 teknik merancang yang spesifik dan terbukti berkesan secara saintifik. Teknik pertama dipanggil implementation intention. Konsep dia simple je. Jangan cuma tulis nak buat apa, tapi rancang betul-betul bila, kat mana dan macam mana anda akan buat kerja tu. Contohnya macam ni. Jelas sangat kan? Daripada cakap, nak tulis laporan, kita cakap macam ni. Saya akan tulis laporan di bilik mesyuarat jam 9 sampai 10 pagi. Bila kita spesifik macam ni, tak ada dah alasan untuk ragu-ragu atau tangguh kerja. Dan kesannya, wow, memang besar. Kajian tunjuk dengan teknik simple ni je, fokus dan ketepatan masa kita boleh naik sampai 40%. Satu perubahan kecil yang bagi hasil luar biasa. Okey. Teknik kedua pula, segmentation effect. Senang je. Kalau ada projek besar yang nampak macam mustahil nak siap, kita pecahkan dia jadi tugasan-tugasan kecil yang lebih senang nak hadap. Cara ni bukan je kurangkan stres, tapi buat anggaran masa kita jadi jauh lebih tepat. Dan yang ketiga, ni mungkin yang paling praktikal untuk kita semua, the Murphy Buffer Rule. Teknik ni datang dari Murphy's Law. Kalau ada benda yang boleh jadi salah, ia memang akan jadi salah. Jadi, kita kena bersedia untuk sebarang kemungkinan. So, macam mana nak guna? Senang je. Tambah masa buffer atau penampan. Lebih kurang 25 hingga 30% untuk setiap kerja. Contohnya, kalau anda bajet satu kerja tu ambil masa 2 jam, dalam kalender letak 2 jam setengah. Inilah jaring keselamatan kita untuk hadapi apa-apa yang tak dijangka. Jadi, apa yang paling penting kat sini? Kita kena ubah. Daripada optimis yang angan-angan kepada tindakan yang berpijak di bumi nyata. Jom kita akhiri perkongsian kali ini dengan satu cabaran khas untuk anda. Gambar ni tunjuk dengan jelas perubahan mindset yang kita perlukan. Kita kena berhenti cakap, saya harap sempatlah. Dan mula cakap, saya rancang supaya sempat. Ayat pertama tu pasif, macam serah pada nasib. Ayat kedua tu proaktif, kita yang pegang kawalan. Okey, sebagai penutup, inilah cabaran untuk anda. Sesuatu yang anda boleh buat terus hari ini. Pertama, tengok jadual esok, cari dan buang satu benda yang tak penting. Wujudkan ruang. Kedua, letak buffer 15 minit antara setiap aktiviti. Bagi diri anda masa untuk bernafas, sebab ingat, masa tak kisah pun niat baik kita. Masa hanya hormat pada mereka yang merancang dengan realiti.